Inilah dia rumah semi di corner paling luas di Kajang, 80 x 80, 6,400 square feet, lengkap dengan 6 plus 2 bedrooms dan 5 tandas. Harga turun dari 1.5 million ke 1.35. Menariknya rumah ni sebab tanah dia yang luas, bilik dia yang banyak dan finishes kayu ni ala-ala kampung. Tanah rumah ni memang dah luas. Bayangkan rumah ni dah extend tepi ni pun still banyak lagi tanah dekat sebelah. Position rumah ni pun di atas bukit, so kita ada maximum privacy. Banyak penggunaan kayu-kayu ni, serius nampak traditional vibe. Di ruang carport sini boleh muatkan 2 kereta di dalam, front and back, and you have koi pond juga di sini dengan ornament-ornament yang ada ni, nampak macam Bali pun ada. And on the left side ni lah is where you guys punya playground area. Serius cakap, letak pool dekat sini pun still banyak lagi ruang to play around. Going inside, you have living area, family area dan dining. Dengan semua openings yang ada dekat rumah ni, ruang ni sentiasa terang dan tak panas. Tengoklah tingkap dia, atas ke bawah siap ada pemegang lagi. Macam tingkap kampung dah. On this floor, kita ada guest bedroom dan 2 bilik dekat bahagian dapur. Untuk bilik guest bedroom ni, memang dah lengkap dengan tandas dia sendiri. Ruang dry kitchen area ni pun dah lengkap dengan tandas dia juga. And then you have the wet kitchen area dekat sebelah with 2 bedrooms untuk maids atau tamu satu lagi. Going up, kita ada 4 bilik dan 3 tandas. 2 bilik di sebelah, master bedroom, dan 2 bilik lagi opposite each other. Untuk 2 bedroom sebelah tangga ni akan guna tandas dekat luar. Tandas dia sama macam yang lain, tile semua cantik-cantik. Both pun muat queen bed, cuma yang ni set dengan almari. Master bedroom ni dah lengkap dengan wardrobe yang besar ni. Wardrobe ni memang mahal, tak semua boleh appreciate. And then you have a walk-in closet dan tandas. Oh, memang tengoklah luas macam mana. Bilik yang kelima ni dah lengkap dengan walk-in wardrobe untuk penghalang daripada tandas ke pintu masuk. Orang bilik ni besar actually, cuma wardrobe dia pun besar. Bilik yang keenam ni tak ada tandas, tapi macam-macam almari dah disediakan. Kalau pandai refurbish semua benda ni, bolehlah jadikan study room ataupun bedroom juga. And lastly, you have balcony over here overlooking your land.